Bersua lagi kita dalam Buletin Mengkembang Channel bersama saya Nur Auni Umairah. Setiap tahun Ramadan datang bukan sekadar bulan dalam kalender, tetapi jemputan daripada langit untuk kita kembali mengenal erti sabar, ikhlas serta pengorbanan. Pada pagi yang penuh barakah ini, warga SMK Mengkembang telah melakukan satu permulaan melalui majlis pelancaran Ihyak Ramadan Hadis 40 dan tabung Ihyak Ramadan yang berlangsung di dataran perhimpunan sekolah. Kita teruskan laporan bersama wartawan lokasi Wan Miazara Aisyah. Terima kasih Naomi Umairah di studio. Di sinilah segalanya bermula. Di dataran ini bukan hanya langkah kaki murid yang dihimpun, tetapi juga harapan yang dikumpulkan agar Ramadan kali ini membawa perubahan walau sekecil zarah. Majlis dimulakan dengan penuh tertib, disaksikan oleh pentadbir, guru-guru dan murid-murid yang hadir dengan satu tujuan yang sama, untuk membuka pintu hati sebelum tibanya bulan yang mulia. Pelancaran program Hadis 40 pula menjadi simbol pada usaha menyembah hikmah agar setiap kata Rasulullah bukan sekadar dibaca, tetapi dihidupkan dalam setiap langkah kehidupan. Memperhambakan dirimu kepadamu. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesihatan yang baik dan kekuatan rohani serta jasmani untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita habis berapa minit? Katakan satu muka surat kita perlu 2 minit. Ya, untuk satu juzuk kita perlu berapa? Kita kena kali lah. Sebab ada yang satu hari dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim supaya kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Ramadan bukan sahaja tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi menahan hati daripada lalai, menahan diri daripada apa dan belajar untuk lebih dekat dengan Pencipta. Di wajah-wajah yang hadir tersimpan 1000 harapan agar Ramadan kali ini tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi meninggalkan kesan yang kekal dalam jiwa. Saya melaporkan dari dataran perhimpunan SMK Mengkembang kembali ke studio bersama Naomi Umairah. Terima kasih Wan Miazara Aisyah di lokasi. Semoga setiap langkah yang dimulai hari ini akan menjadi asbab kepada perubahan yang lebih baik. Bukan sekadar murid, bukan sekadar guru, tetapi sebagai insan. Sekian saja Buletin Mengkembang Channel, sehingga kita berjumpa di siaran yang akan datang. Segalanya bermula di sini. Assalamualaikum.